Kena rescue naik kata. Betul nanti makan. Durian pun masuk banjir dia. Yang mantap tu. Tadi aku dah gaji dah. Aduh, masak air rumah Kila, aku pergi, tak masuk lagi tempat yang kenduri orang lelaki tu. Kat dapur je. Aku balik, sebelum kita tengah ada alik kat belakang, dah masuk. Aku balik dah sampai bilik mak dia. Ya, laju orang ini. Rumah aku tak pernah naik sampai dalam ni. Saya peti air bawa isi. Rumah itu dah settle belum? Angkat peti air je sempat. Ada tak angkat? Belum tak ada dulu. Ada apa pernah angkat tak? Sofa ke? Butter tak ada dah. Ada, tapi lisak ah. Buka hardware. Tutup pula. Kalau apa sebab apa mudah. Tak mula boleh lah angkat lagi ni. Cabut dulu. Okey. Habislah. Nombor 1 sampai 9. Nak letak mana? Kau nak letak mana boleh? Janganlah. Tu. Tak macam mana? Tak weh, ini kena hidup kat ni. Jomlah kita semayang ajak sama-sama. Tak apalah. Kena ada position dia lah. Kita kena taruh. Ni ada Swiss kan? Kalau kita naik sini. Oh tak ada. Dah naik Sini, sini. angkat sini lah. Naik 2 bata dulu ni. 2 bata. Satu mata je. 2 tadi. Ini kau jangan kau. Batu merah pula tu Dip. Ini yang Nah, oi. Tolak sini je, tolak sini. Tolak sini, lepas tu bantu tolak kanan. betul. Tak Kat dia? Tak ada, sini. Rumah masak jadi ke? Oh, Nah, yang mana? Sini sikit. Itu satu. meh kat dia. Kau ada double plug kan? Nanti tarik dia double plug. Kalau tak boleh sampai. Tak ada sini extension tu. Extension tu. Double plug juga. Station ni. Meh. Orang bangun nak makan nasi. Mari. Janganlah. Oi, tahan. Ni, tahan sini je. Ni. Satu je betul ni. Satu je. Satu yang ni. Cukup? Cukup tak? Meh, bawa dia elok. Pelan-pelan licin tu. Tengok abang. Tengok abang tu. Udah. Belah sini. Sini tak? Kan? 1, 2. Adil jalan cepat Adil. Okey. Dah masuk. Jalan. Belakang dah. Okey, dah. Stop. Untuk nak nampak lagi. Sampai ni pula je. Mana boleh dah. Ni nampak sikit ni sini. Dah. Ni nak hidup ke kan dia? Hidup kan. Miau. Dia nak pakai. Kalau tak bosok semua. Lambai. Yang ni baru beli beruang. Yang ni satu ni. Amak. Memang pergi kabel kali tu. Full pastelnya. Sama tu. Konon nak lari daripada banjir. Tak terlari weh. Kau cakap ini kau nak nampak hanya sikit. Betul. Ni jalan. Oh, sama dulu. Cabut dulu. Sekejap. Tapi nak beli jalan ni. Tak, ni turunkan balik lah. Ha? Kena tarik sini ni. Ada tolak ni je. Ha? Tolak batu ke? Boleh tolak? Boleh. Why? Di depan. Bisa ni. Jaga batu. Mozek ni. Pulang mozek. Takut aku. Aku soter. Ya, tolak dah main. Sekejap. Kita keluarkan. Keluarkan balik lah batu. Angkat balik sama batu. Keluarkan. Ha? Jaga belakang weh. Tertimpuk. Mati orang tu. Okey. Nak imut tu kat belakang. Macam ni. Aku pegang ni. Depan dulu. Kau tak payah tahan pun ni. Aku nak tolak ke belakang. Apa yang depan ni dulu? Angkat. Jangan main. Keluarkan dulu. Keluarkan yang depan kan? Keluarkan. Depan keluar dulu. Tapi peti, takut tu nanti. Pintu. Aku tahan. Dah, tungguin dulu sekejap. Cepatlah. Pintu peti. Dah. Kita punya tahan. Okey, makan dulu. Naik, kita tarik keluar. Aku belum dalam. Okey, tolong dulu. Ini dulu. Edah yang ni dulu. Edah sikit bawah. Aku besi basuh tu boleh naik atas dah. Dia ayam mata baju. Isi basah aku boleh hati tu tak? Aku tak tahu betul. Basuh dah kan? Alah, dah tak ada basah. Dia ulu-ulu masuk Rumah aku berak tak boleh lah. Ha? Masuk? Dah dah. Meja basuh tak dingin. Ya, bu. Ayah pergi depan. Depan. Takkan lagi kita ramai-ramai nak duduk pusat ni. Rumah mak aku pun dah masuk. Kalau ni rumah aku tak boleh. Terasa? Rumah mak aku tak pernah banjir weh. Dulu dah masuk rumah kayu.
Dia tertinggi. Dah lah. Dah. Okey. Hai. Apa ni? Ma, Dia mandi dah silam tu. ai. Dah mana tu? Okey. Ui, dah agak dah ngerti dah. Ya, wi. Pandeka. Kau yang ada ni. Lagi. Ada lagi kembali dah. Dia ambil dua lagi ni. Dah. Belah sini. Okey. Ngam. Ngam? Okey, ngam. Jangan lagi Belakang jaga. Belakang jaga. Oh. Dah masuk. Bukan sama ni. Cepat. Okey. Dah. Okey, baik. Oh, alhamdulillah. Ui, aku tak boleh keluar tu. Tahu dah aku kat situ je dah. Esok je lah. Dah pada tu. Dah. Dah ya. Dah. Dek. Ui, tak boleh keluar ni. Apa yang pecah rumah dia orang? Boleh. Boleh. Ha. Okey dah. Macam okey. Lepas tu ini tak jadi letak batu. Dah. Biar masuk. Sebelah tak payah ni. Ron nanti pakai tension je. Sampai. Ani. Tadi. Weh, yang ni tolak belakang sikit lah. Ini sampai. Tak payah tayar G. Sampai. Okey. Dah. Sampai. Okey, simpan. Dah. Angkat. Mana ni dulu? Mana dulu? Sana, sengit macam tadi. Aku tahan dulu. Tak. Ni. Tinggal kat bawah ni. Oh, ke kiri kanan kan? Okey. Mana masuk dia? Belah sana. Dah. Okey dah. Kau tak. Ayah di depan. Okey. Okey, ngam batu je. Okey, kaki. 3, 2, 1, belah sana, standby. Masuk batu. Yeah. Masuk, okey. Okey, ngam. Pelak yang ni sampai panjang. Nah. Itulah. Lagi pernah naik apa? Mesin masuk aku. Ada pelak yang mesti masuk. Ada banyak. Tahu berapa ni? Ha? Nah. Lagi besar pam. Ni. Bawa nanti bekal luka kat mana-mana. Korang kan ni tukang rescue orang. Mana batu-batu naik? Tak apa kan? Pam ni tu. Tak boleh juga potong ni. Ni sangat. Timbul ni je. Kau ni nak ambil dekat dia. kan? Ini kan. Rumah itu dah rosak ah. Pedek rumah kita tu pam ni. Oh. Mati ke dah? Gua dah mati dah. Baik kan nak sampai kan yang? Apa? Cabutlah dulu water pump. Tak ada air. Air weh. Kau dah pakai baju. Abang. Tak, aku ambil hak butter kat awal ya. Okey. Okey, alright. Okay. Bisa kata ambil. Siapa nak ambil je dulu. Tak tahu tak terpelit habis. Orang buat rumah terus. Jom lah. Standby. Pakai ni dululah untuk tak mesin basuh yang tu. Oh, tapi tu dah terendam tu, pakai ni angkat tu dulu lah. Ini kau melecok sama model beli pamayu baru lagi. Standby dopang air. Patut kita buat rumah tinggi store tu lah. Mak. Tinggi. Rumah lain dah rumah kita je rasa ni. Last ni. Belum lagi ni. Kalau rumah kita ni masuk air maknanya. Ini kita orang rawan yang dekat-dekat sini je yang kawasan kita ni. Lah, petang tadi aku leha-leha pergi rumah orang. Tolong dulu lah rumah orang. Aku tu rumah. Lagi beli pam masuk. Sani tu aku dah cakap berkali kau ni buat kerja sia-sia nanti. Memang sia-sia aku cakap. Tadi pagi dia cari tu. Tolong lihat, tolong lihat. Dia beli pam, dia sedut keluar, ayam masuk balik. Dia sedut keluar campak ke mana? Keluar balik. Air masuk dia dah 300 hari ni. Kau ni apa ke? Dek, puak aku ni. Ambil dah. Ada. Nak ambil kau apa dah? Belakang. Ni kau daftar PPS tak? Apa dia? Daftar PPS. Daftar PPS tak? Apa tu? Pusat Imat Banjir. Tak ada lagi. Kau nak daftar tak? Boleh ke? Boleh juga. Dekat mana? Oh. Lah, Mana titik sini? Aku lagi. Kau lembur jalan aku lembur ah. Tanah hijau. ni dia punya kan dah pindah semua. Kau dah Dia ambil button tu lah. Apa isap? Duk. Oh, nak ambil apa lagi kat dalam? Mati lah dalam 4 ke 5. Bawa je lah banyak sikit. Tengok dek.
Woi, Woi bodoh. kenapa kau ambil? Ambil Air kotak soya ke ni? Air kotak je dah. Tu lagi. Anak orang. Tanah oranye, dia nak soya. Soya je. Haji, nama Haji? Aji, soya dia nak soya. Ni nak soya kau orang ni. Jarang aku soya. Oh, Dik, kenapa Dik? Ya, Dek. Tengok ke? Hello, Adik. Sekarang ni kami hampir menjadi masa banjir tapi belum jadi lagi. Tapi hampir lah kan. So, sekarang dia orang sedang aku dah kata air ni nak masuk dah. Sikit lagi tadi kau lagi. Kita cakap dengan Kak Nadia. Kak Nadia kata di sini. ada ulat guys. Air sekarang di sini. Satu buku laliku guys. Okay. Ini kejadian pertama selepas rumah ini dibina. Okay, kat belakang tu. Belakang tu parit. Okey lah. Takutlah pula. So sekarang kita sedang berjalan-jalan di dalam rumah. Ini dia anak-anak masa banjir. Memang berkabut. Bodoh sungguh. Okay guys, tu bantuan guys. Who's that? Adik guys. Belakang. Oh my god guys. Tak boleh lap dulu. Kabus tau. Kalau cuba masuk dalam mulut. Kan kena hujan. Malah kan kemana hujan? Bukan, aku kata masuk dalam mulut. Yang mulut kau jadi buruk tu. Kau tak nampak pun. Memanglah tak nampak. Dia tengok record dah tu merah. Tadi aku tengok tu. Sekejap je. Lepas tu dia tutup record tu. Okay guys, kita sedang menuju ke freeze. Betul kan? Kita sedang menuju. Main mana cik? Aku juga. Aku juga yang kena. Kalau dia tak balik, tak jadi. Mandi dah. Kita ada telur dan sambal kicap. Ui, jauh tu. Apa ni? Oh, dia ada ni ah. Ada Dia tapak ni. ada roda kan? Roda. Boleh move kan? Cabut dulu pipe ni. Masih hidup. Sekolah ni kata yang darat banjir. Tak gelam. Sekolah. PPS kat mana? Lekong. Dewan tu kan? Bapak dia dah pindah? Belum. Belum. Pak dia Bapak pun dia tak pindah, pindah. ikut. Kau tidur dalam highlight je lah. Rumah kau ada ni? Mama pun. Belagak tu. Belagak Kalau oh. bapak dia ikut dalam ni? Swim. Dia pun dah macam Joji dah aku tengok. Ni betul-betul hardware ke ni? Cantik elok je aku tengok. Baru ni, batu-batu baru. Okay. Adik sedang secure mesin masuk rumahnya guys. Oh, lagi rumah siapa lagi tadi? Mama. Nak ikut? Nak ikut juga boleh? Serius? Betul. Wah, elak ah. Tolongkan roda ini. Kita orang nak jadi juru kamera. Boleh? Kau standby pakai sabun. Kasut aku dah hilang dah. Aku ada kasut sarung Ada tadi. pun. Cukup ni. Cukup lah. Cukup. Tinggi dah ni. Tapi tak tahu lah. Ada betul ke? Rezor dia. Redor je. Mana? Kenapa nak kena macam tu? Oh, tak payah. Mana je? Oh ya, dua-dua boleh berfungsi. Okey. Ya, aku tak makan lagi lah. Kita kan masuk banjir. Aku tahu lah bawa roti. Naik yang mana ni? Mana? Kita baru. Kita gila kan? Juga naik kereta baru. Kereta siapa ni? Ni slipper. Halo. Belah sana. Aku malu lah. Air tutup, air dah masuk. Kena letak dilarang masuk.
Betul tak apa ke ni? Tak apa. Malu le naik kereta baru. Budak tadi lagi dah lumban-lumban prap terus naik atas. Melin. Kau ikut dari luar ni. Pandang. Ikut dia. Nanti. Bye. Kenapa tak boleh tegak? Kenapa dia tak boleh nak macam ni? Nak kepak. Ombak adjustable je. Dia berapa malam je dapat je sebel. Banua. Tak ada. Tinggi dah lagi tu. Keluarkan lagi. Sekejap. Ketat ke atas kau? Masih ke atas ketat. Joya dan Beda. Hati ni turun-turun. Masuk parit tau. Betul-betul. Aku takut bro. Nasib kasut aku. Cari turun-turun masuk parit tu. Jengkelin. Main sini pun kau. Tak apalah. Masuk biar aku. Ya tak apa. Aku pegang. Weh, tingkap dia tak tutup. Nanti kereta dia banjir. So sekarang tinggi lah guys. Sini. Pegang bawah ni yang tak pasang. Takut lah. Guys. Cakap baik sempur. Kita dah ada. Tak apa. Yang dia ada beg. Nanti banjir kejap tu lah. Warna pink ni dekat. Tolong guys. Kita sekarang berada dalam misi bantuan. JL Mat membantu guys tajuk dia. Cik nak claim JL Mat kak weh. Padahal orang kampus juga Cik. Tolong. Nah, misi membantu JL Mat guys. Apa hal bantu JL Mat pula? JL Mat tak masuk air. JL Mat Aiman dah settle kan guys. Wow, hebat dua Aiman. Sekarang kita JL Mat membantu rakyat Sungai Tiang. Angkatlah kami menjadi ketua kami. Lantak guys. Saya akan tolong guys. Nampak aurat? Aku bukan sama. Taklah. Kau pun 2 kali lili terlihat. Pada kau rumah dah diselamatkan. Ada ikan tu. Assalamualaikum. Bapa rumah dah tolong selamatkan eh? Aku kat sini je. Oh, memang kat sini je. Ni mangsa banjir sebenar dah tersadai dah juyung. Alah. Tak, ruang kau selamat lagi. Jauh lagi. Alhamdulillah. Tapi takut juga. Jangan buat pasal. Berapa rumah dah selamatkan? Saya bodoh lah, tak payah lah. Cik, tak apa. Abang Naim je edit yang tengok video ni. Nanti satu kampung kenal kau. Betul. Alhamdulillah. Tolong kata-kata. Berhenti juga. Terima kasih kepada Setida Gang. Semua. Anda memang passion. Yeay. Rumah dah rendah. Ini pada balik swim.
Asal Encik kau ada di sini? Di sana. Kan bodoh. Saya tahu rumah. Lagi nak tanggil lari. Ayo macam ni. Banyak kena kami je. Tanggil berlari. Lagi nak terapung. Kat dalam buat apa? Apa aku buat apa lagi? Banjir apa? Tak ada, tapi nak naikkan tak ya? Naikkan lah. Ulang kan kau. Aku ni nama aku mak. Rasa mak Boleh ke kau. mak? Rasa kau nak beli mak kau cek baru tak payah naik kan? 3 biji macam oh. Mana lagi kalau nak beli eh. Macam masuk memang aku dah campak atas kerusi tu. Bapak aku boleh tolong kita dah rumah tengok. Bah. Tengok apa lagi? Mesti masuk. Pasal ada ramai tu. Satu lain gila daripada istana. Okey, misi membantu sudah settle. Okey, Ada settle. lagi 2 biji rumah lagi. Masa pula? Masa pula? Dah settle dah. Dah settle. Awak angkat apa? Angkat dua? Tolong angkat yang ni. Ni pun masa banjir perlu dialihkan. Tolong. Mangkuk mak. Weh, lampu bongkok. Dah naik dah kena. Tak boleh kena lagi. Nak tolong tak? Kau baca 8 Bagi 12. bawa ni. Tuan rumah masih tenang guys. So kita jangan kalut. Cik, kunci rumah macam banjir nak masuk. Alah banjir masuk juga kalau ada kunci. Balik batu 20. Duga yang sebenar. Aku tarik dah naik kepala. Kau nak berak patut dah. Mana nak berak kat masjid. Pokok habis. Amal mana tak banjir ke dia? Amal mana tu? Tak tahu lah. Tenggelam dah amalnya. Amal dah kembang dalam air. Tadi buat masuk kereta. Jangan. Tepi jalan je. Bukan masalah itu, habis Orang jalan dia. sebelah. Sian, orang sebelah ada berangkut. Aku tadi buat jenal dah jeleng aku dah. Saya tengok dulu batu berapa banyak. Suruh. Rumah kiri. Weh, Gary banyak tu pakai tu. Rumah kiri. Tinggi tu. Lapan je. Rumah Gary 2. Rumah kiri bengkelnya ke apa? Bengkel lah. Bengkel je Dia lah. rumah atas mat, bengkel duduk bawah. Yelah, rumah ni tak ada apa kan? Dalam gila bengkel ni kau nak masuk kereta. Tak ada lah, duduk tepi jalan je lah. Tapi nak U-turn satu hal tu. Tak kena masuk juga kan? Tak boleh tu. Rumah dia memang tinggi gila. Tuan, jadi misi berbanjir. Kan? Bengkel ni So barang tidak apa? XJL Mat. Barang apa ni? Dia dalam grup dia cakap, mesin hektar. Sejarah, dalam sejarah. Apa? Ejas batu lebih sikit kan. Yelah, barang apa? Teruk tu, kotor. Sekali tengok mesin air kemas. Ni ke bengkel dia tanya dia. Barang apa? Dah habis dah. Tak, rumah mama pernah naik tak? Tak pernah. Saya hidup kotor 7 tahun. barang-barang. Ha, Ha, rumah selekok. Baik rumah selekor dulu. Oh, sebab kat dapur dah nak naik. Yang Rumah selekor naik, ni jom. dekat tandas. Sebab air Oh, tu datang freezer daripada Enjin banyak tu kat bawah. Tadi Adam dah tolong dia. Kalau tengok buat kerja dia tak Dia Zafir pun nak masuk Beza dah. ni dah nak lemas dah. Eh, Badut ni tak kali kan Noah? Beza siapa ni? Noah. Mana Beza siapa ni sana? Beza sebelah. Suruh keluar ni. Dah cakap lah. Biar, boleh lah. biar. Dia tak boleh lah. Kalau nak ni terendam-rendam Dia lagi terus. dalam. Nak dia, lepas tu tak payah start. Tunggu Tori je. Kalau reverse okey. Jangan jangan ke depan. Pure reverse je. Air tak naik. Dia tak suruh jalan. Dia tukar sport rim Bukan tukar sport rim manja, ya Allah. Tak woi. Tadi bos cakap apa tukar sport rim kan? Mana dia tu sport rim aku lah. Dia pasal adjustable je. Ada viral satu kampung. Just baru dah. Nak apanya? Baru perubahan terus. Mak Dina apa kau tak nampak tayang 44 ni dah buka? Aku dah tanya dah. Aku tanya dulu. Man. Berapa je buat? Jangan. 1.2. Dah otak kau nak pikul. Dia sini masuk dah. Kan Iqbal cakap exhaust rumbat dengan bateri sabun. Angkat Badut. Dah pergi rumah muak je lah. Faham? Mana? Selekor. Selekor Rumah ni Selekor. rumah ni dulu. Yang dah masuk. Rumah aku tak masuk lagi. Rumah Ni tu. Baik. Rame-rame. Naik ni tak guna lagi. Bodoh takkan nak tunggu. Mana? Mas Eko. Mas Eko, jom. Mana Mak. Sini keras kan? Kau berak kat JL Mat lah Happy. Oh, jalan mak okey. Ha. Wei, punya Pi. Tekan. Kau pun jangan naik lu. Yang mesti duduk mana? Tolong. Udah. Jangan.
Weh, kereta dia orang dah masuk ni weh, exhaust. Dah demo dah naik belakang. Lawat ke belakang kereta tu. Dah, kereta nak hauk pula dah. Kereta dah lawat. Dia pergi panjat belakang ramai-ramai. Ha. Bismillah. Jatuh lagi. Okay, jalan dulu. Baik. Kalau kereta aku dah tak boleh lah sini kan. Tak boleh rasa. Sekali ganti, sekali lagi dah berhenti. Ui, kau sungai tiang ni. Jangan. 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 Hah? Siapa tu? Ada Jo? Di rumah speaker. Jo! Ada kasut dah, Jo. Hilang kasut dah. Naik Jo, jatuh. Anyunya. Kau pergi ni ada? Ha? Ini rumah. Oi. Laju baik parking situ. Yang penting aku cop dulu di sana. Alik lam ha. Tempat aku. Rumah. Si Isak. Ayolah, tinggal lebih jalan. Katanya selamatkan gila. Kereta ni lekat. Kereta ni lekat. Wah, masih lah tu. Betul lah. Dia lawak. Allah. Lupa. Baik aku berhenti. Tak pernah rumah mak aku macam ni up. Memang. Woi. Terkelang oh dia mah. Kata lah dia mah. PPS dia penuh macam tu mana nak duduk lah. Sekolah star jadi PPS ke? Aku tengok sekolah star buka kelas atas tu jadi PPS juga kan? Ya kot. Di situ mana? Orang yang rumput pun duduk sini apa semua mana cukup. Mama, banjirlah rumah mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak bila hujan. Bilik apa? Bilik bos. Bilik dua ni memang hauk dulu. Rumah ni memang macam gambar sendiri biasa. Jangan. Mana bocil dengan orang? Ni babe tu. Ni belakang. Ni betas. Ini tinggi tu. Sana biji tu. Ni tinggi. Ni okey. Ni. Sana tak masuk kot. Ada. Weh, kita selamatkan. Ha. Ni je lah.
Ni barang banyak ni. Batu-batunya mana? Ada sangat. Oh, mak tak banyak kabut. Elin. Rumah Elin. Mai tu. Batu-batu 4 juga mati. Shot sayang. Matikan tak boleh. Takut. Buka pelaknya. Lapik ni ya. Pakai barang. Mana? Yang hitam ni? Tarik. Okey. Dia out. Batu. Ni pelawan. Tu pula di dia. Cakap dah tutup paip tadi kan. Orang ayam tak tutup paip. Kau ni man. Buka air ke? Ya. Lah tadi potong ayam saya cakap tutup air man. Tutup ayam. Dia petang. Dia petang tak? Boleh. Saya kena Apa? Saya kena Di mana pula? Apa sel? Sudah datang. Tengah hujan tu. Air depan dia penuh. Terus masuk ke dalam. Kat kedai tempat biru tu. Lepas tu? Mak, saya marah juga. Apa belakang sebab rakyat Melayu semua kat luar semua dia semua terlaju datang masuk kan. Dia marah. Saya tak ada, saya cakap elok kan. Cuma time hujan kita cakap mesti kuat sikit kan. Dia cakap. Bro, belakang sikit bro. Sekejap je mau barang. Sekejap. Abang rasa bilik kita out. Jangan salah Ya. Kalau baru je kemas ya. Okey, nanti sampai situ. Betul juga bilik aku rendah. Tak. Alhamdulillah. Bilik sama. Bilik sama. Sama. Alhamdulillah. Okey. Apanya tu depan tu nampak tu? Dia masuk ikut depan tu. Kan ni garaj. Nampak macam mana? Okey lah. Tandai elok lagi sini. Sini tinggi. Bilik Elin. Tandai sini. Manja bilik bocil. Lin. Adik. Banjir hari. Bilik kau ni. Bilik kau out. Bilik adik haur dah tu. Hey boy. Ada barang tak? Wayar-wayar tu angkat. Angkat wayar tu, Dik. Ya, kita destinasi rumah lagi juga. Mahir pula. Dah. Adik, jom. Tinggal lah yuk. Tinggal. Tinggal Elin. Dia kisah apa rumah aku dia tu? Paling teruk. Tak pernah hayat naik sampai tahap ni. Adik. Oh, lenteng dulu. Aku dah injek dah. Kepulauan terus sama mak aku. Tak pernah ni. Tak pernah. Dulu pernah lah. Masa aku kecil dulu pernah sikit. Tapi rumah aku masuk. Papan. Boleh juga tu rakit. Ikan je. Mana up tu? Masih dah naik tak air? Cida, naik air tak? Masuk ke? Masuk dapur. Sampai pukul lagi. Tu depan. Tak ada mata. Boleh lah. Peti ais nak angkat tak? Kita dah angkat dua. Nak tambah lagi tu. Dapur? Nanti air dapur pun tak Boleh lagi. Boleh. Tidak, peti air dapur tu. Takut tidak. Peti air dapur dah turun. Nak angkat tak? Nak angkat tak? Ramai ni kawan-kawan. Nak angkat boleh. Basah ni. Sebab masa tak berhenti je ni. Dia orang bawa butter. Yes. Oi, angkat peti ais. Bawa batu butter.
batu. Batu-bata. Tak payah buka kasut lagi. Ha? Apa lagi buka kasut? Oh, ya rumah ni tak Rumah masuk. tak masuk ke? Rumah tak masuk. Buka kasut, depan ni tak naik. Bahagian dapur naik. Bahagian dapur naik. Kena buka kasut. Jangan Batu, kotor batu. rumah orang. Bawa lah dalam 8. Takut tak berhenti. Rumah Nah pun dah nak naik Cida. Rumah nak naik pun Allah. Rumah Mama dah habis dah. Ada semua. Semua sampai belakang. Akan tu ada bentang ke tak? Tak ada. Tapi dah basah lah Cida. Iyalah. Ni pun madu air ni. Dah masuk dah, air masuk kat mana? Sana, masuk. Buka kasut. Harap-harap ni suruh. Wak ada baca-baca sikit kan? Tapi itu lemari kita dah kosongkan bawah, letak lah. Ha, iyalah. Ni dah okey dah. Apa bang, tu dah turun lagi tu. Mana ni kan? Enggak, tunggu ramai sikit. Kali duit lah tu. Tak pernah. Ni dah ramai orang kat Selekor tu Cik dah. Ha? Dah ramai dah orang kat Selekor tu. Dah pindah. Itu kata si Linda dah penuh dah dengan kata Linda dah penuh. Mana nak campak? Sekolah dia buka juga tu. Sekolah bukan? Sekolah buka juga. Sekolah tengah. Sekolah pun penuh tadi. Sekolah besar lah boleh. Wak. Oh, Jangan. Sini lah. baru ini lah. Ni lah Inilah. malam ni lagi teruk. Saya Tak pernah naik. itu tidak nak bawa punggah dah semuanya dah. Bata mana batanya dah? Dah. Masuk lah. Batanya mana? Bata. Dia bawa. Master tu betul. Ada apa-apa dah ini cerita kan? Kelas. Nak ambil air tak tahu kan ni. Ada lagi je awak bata. Tak ada. Buat tak ada batu. Yang kecil ni tak payah. Yang kecil tak payah. Boleh lah sekali apa. Itu pun hidup kok. Apa kita selamatkan dulu. Ini tolak cara ni. Jadi selamatkan mana yang boleh selamatkan. Itu. Ni yang matikan dulu nak. Kayu apa? Ha? Matikan dulu pelaknya mana je dah. Ha? Pelaknya matikan dulu tak tahu. Itu kerajaan tu. Bawah tu. Itulah semalam. Yang bawah, pelak bawah. Yang pelak yang mana kau nak? Guys. Mati nak Itu kena dah ambil tadi. lagi. Itu ramai-ramai ada apa bang? Cakap. Kenapa? Udah kita telefon Miza. Miza tak tolong tidak. Mati tak cukup. Saya baru tahu Mat dah pindah ya. Berai semua. Mana ni? Angkat mana ni? Naik besar, pasal besar tu. Ini baru sekali je. Bukan dah kat sini. Mana saya? Man. Kau nak parking mana? Kereta kau kan? Kau parking mana kereta kau? Kau banjir? Isak pun parking kat weh. Rumah kau nak masuk? Dah pindah atas. Bawah semua dah penuh. Dalam. Okey. Dia pelek kat belakang tepung lah. Aku tahu lah. Dah tinggi dah. Aduh, akhir dulu lah. Tepung cok. GPS tu. Yang dekat Baituman. Tinggi tak? Sedang. Kunci kat mana? Ambil balik. Esok kunci apa? Lin, yang mana yang sama? Tak. Macam Cina kan? Tapi tak yang sama lagi.
Kau yang cakap dengan aku macam tu tadi. Tengok.